Ambil kau spin. Go. Ini gearbox dia tak support pula. Ini barang semua dah rosak. Kita keluarkan, bagi dia main-main. Kita try repair, try modify sikit, tambah speed. Kakak, try kakak. Ambil kau spin. Kat dalam guma tak puas kita tengok, nak tengok top speed dia. Sini kasar sikit jalan raya, mungkin ada grip sikit. Okay kakak, bismillahirrahmanirrahim. One, two, go. Megah yang kau kakak. Ini gearbox dia tak support pula. Aduh, yai. Nanti kita potong mat dia punya wire speaker mat. Kita fokuskan current dia dekat motor je nanti. Nanti apa modify lagi Sekejap, orang try test. Try pijak pedal, throttle. Tengok, dah hidup ke belum? Okey. Cantik, pasang seat. Seat. Ambil. Seat. Go. Punya power sampai terbalik. Naik balik. Wheelie tu biasa. Go. Go cepat. Go. 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 Wow. Go. Woi. One, two, go. Woi. Oh, kuat pick up ni. Okay, ready? Berpegang lagi. One, two, go. Badan kena ke depan, baru tak wheelie. One, two, go. Wow. Pick up kau weh. One, two, go. Adik main jadi ayam. Benang aman. Nampak, tak fokus. Salah track. Dah kalah. Go, naik atas. Memang terbalik. Throttle. Wah, nampak dia cakap lah. Ini barang dah settle, kita parking dulu. Kita order dulu dia punya motor baru apa semua. Dia sampai nanti kita pasang tengok terbalik tak terbalik budak-budak naik wheelie. Ini dah sedap tapi top speed tak ada. Torque aja dia. Kita cari dia punya engine baru kita beli tau.